Kalau kau rasa view KLCC tu menawan, ada lagi satu view yang menawan di sini. Lama. Wih. Muka serigala kan? Serigala kan? Ada member aku cakap ikan. Aku tak tahu ikan apa di hidung sini. This is Adidas F50 Y3 yang dia baru release hari tu. Wow. Ikut F50 tunit punya design kan. Tapi ini version baru lah, version modern. Dah tak boleh tukar-tukar dah. Tunit dulu dia boleh tukar-tukar, tapak apa tu, tapak bawah dia start dia semua boleh tukar. Tapi dah berat. Zaman tu memang berat. Tapi sekarang mungkin kalau dia buat macam tu, orang beli untuk collection lah, bukan pakai. Tapi ini memang boleh pakai. Cantik ni. Cantik. Ingat Y3 kan. Y3. Ni bukan aku punya, member aku punya. 8.5 UK. Dia kata dah ada lagi extra pair kalau ada yang nak. Brand new 8.5K. Ni dia punya, dia ada lagi satu extra pair. Cantik So of course lah, kalau printing macam ni bukan leather, synthetic leather. Aku rasa maybe lebih kurang dia bukan macam F50 Elite yang biasa tu, yang ada that apa, macam ada grip sikit kat skin ni kan. Ni tak, ni purely licin je. Aku rasa technology wise tak ada apa sangat lah. It's just nampak cantik lah. Menarik tak?